Hai semua, Assalamualaikum. Pada hari ini saya ingin kongsikan resepi masakan rumahan nagi. Nah, ini merupakan bahan utama kita, iaitu peria ular ataupun ada orang panggil petola ular. Dan untuk bahan-bahan macam biasalah, saya menggunakan bawang merah, bawang putih dan juga ikan bilis. Merupakan bahan yang asas lah yang biasa kita gunakan. Manakala untuk peria ular ni, saya akan kikis dulu kulit dia semua. Sebab kalau kita masak sekali dengan kulit, dia keras, tak sedap tekstur dia. Jadi kita kikis macam ni. Kalau kat tempat anda panggilnya apa? Kalau saya panggilnya peria ular. Ada tempat lain juga panggilnya petola ular, bergantunglah. Ni saya nak belah dua. Kemudian macam biasalah kita buang biji dia. Sama kan macam peria biji dia. Ni boleh ambil, boleh tanam. Jadi jangan buang, boleh tanam semula. Dan untuk potongan ni sesuaikanlah dengan selera masing-masing. Nak tebal, nak nipis, nak potong macam mana, bergantung kepada selera masing-masing. Ni kemudian saya letakkan dalam satu bekas bagi memudahkan kerja memasak kita. Nah, bagi yang biasa masak sayur satu ni, biasanya anda masak apa? Jangan lupa komen dekat bawah. Ni kemudian saya nak rendam ataupun cuci dengan air garam. Letakkan garam satu sudu, lalu masukkan air, lalu kita gaul-gaul. Kemudian dibiarkan selama 5 minit. Dan untuk bahan-bahan yang lain tadi tu, macam bawang merah, bawang putih dan ikan bilis, saya nak tumbuk sehingga lumat. Jika misalnya malas nak tumbuk, boleh je kisar. Kalau nak sedap, mungkin boleh tambah cili. Kebetulan saya memang sedang hadkan penggunaan cili, sebab perut dah tak tahan akan benda pedas. Next, sekarang kita tuangkan minyak menumis dan panaskan minyak. Kemudian bolehlah ambil kesemua bahan yang telah kita tumbuk tadi tu, dan kita akan tumis sampai jiran kiri kanan depan belakang bau dan bahan tumisan sedikit kering. Sambil tu jangan lupa untuk tambahkan garam sesuai selera dan juga penyedap rasa atau MSG. Ni bagi yang guna lah, yang tak guna boleh skip. Kemudian kita gaul rata. Lalu masukkan sedikit air supaya tak hangus. Manakala untuk kita punya peria ular tu, kita akan cuci. Ni kena cuci lah, kalau tidak nanti masin pula. Sebab tadi kan kita rendam dengan air garam, jadi kita cucilah selama beberapa kali. Kemudian bolehlah masukkan kita punya petola ataupun peria ular. Kemudian kita gaul-gaul rata, biarkan seketika. Ni saya nak tunggu sampai dia sedikit melembut. Sebab apa, saya nak masakkan untuk atuk saya. Atuk saya tu dia tak ada gigi, jadi harus makan yang lembut-lembut. Untuk tekstur, sesuaikanlah dengan selera masing-masing, nak keras, nak lembut. Bagaimana menurut anda dengan resepi pada hari ini? Cukup mudah kan? See you next video guys. Sampai jumpa.